Nak naik situ. Cuba panjat. Kita tengok. Kalau lepas, Hanan is the best. Okey. Tak lepas? Nak Nenda angkat? Alah, Hanan nak suruh Nenda angkat dia. Lepas tu pegang. Gitu. Lepas tu lepaskan. Ya. Lepas tu goyang macam ni. Oh, tengok. Oh, macam ni. Pusing. Macam ni. Tak sakit ke bawah ni? Tak. Sini tak sakit. Okey. Nenda tak ada duduk tak? Boleh ke orang tua duduk? Kalau tak duduk duduk. Boleh? Boleh ke Nenda duduk? Macam ni? Macam ni ya? Macam ni ya? Mana orang tua boleh duduk lah ya? Alah, kayak ni. Kalau tak pandai jangan. Ni duduk ni. Baguslah lah. Baguslah benda gini. Memang terasa lah kita punya urat-urat tu. Jadi best lah. Tapi Umi tak boleh. Kaki Umi memang tak kuat. Umi buat tadi, Umi jangan jatuh. Ni, Ya. walaupun Umi pegang benda ni. Je. Itu memang terror. Umi tak boleh. Umi tak kaki je. Kaki Umi memang tak buat gitu. Kalau Umi tak Lepas boleh tu- lurus kaki je. Bukan dia rasa kaki. Tak tahu. Memang macam ni cara dia. Kaki kena lurus. Tunggu ya. Kalau gitu kaki Umi pengkau. Ada satu tangan je nampak boleh. Ya sayang, nak apa lagi? Nak yang ni? Yang mana? Tunjuk. Oh, dia nak naik lagi. Dah tu tadi kenapa turun?